Sebab tu bila kita pergi tarawih, sebenarnya kita buat apa di solat tarawih tu? Kita bukan pergi buat cardio exercise. Kita pergi tu sebab kita nak dengar bacaan Quran. Ada 50 tahun mungkin, 40 tahun. Macam mana nak jalani 40 tahun, 50 tahun ke depan ni? Quran ini adalah map dia. Ada juga para ulama yang sebut, bayangkan Quran ini adalah macam surat-surat daripada Tuhan kepada setiap hamba-Nya yang dihantar secara personalized. Maksudnya macam saya tulis surat, masuklah sampul, hantar kat Mizan. Mizan rasa apa bila baca tu? Rasa special kan? Rasa ni untuk aku. So Ramadan ni, sebulan kita berpuasa ni, atau 29 atau 30 hari ni adalah sebenarnya kita menyambut Quran tu. Seperti mana kita sambut Merdeka 31 Ogos, demikian kita sambut Ramadan ini, kita sambut Quran. Kita hidupkan Quran dalam segenap kehidupan kita dalam Ramadan tu. Sebab tu bila kita pergi tarawih, sebenarnya kita buat apa di solat tarawih tu? Kita bukan pergi buat cardio exercise. Kita pergi tu sebab kita nak dengar bacaan Quran. Sebab tu bacaan Quran tu penting sekali. Bukan dibaca laju-laju, dilanggar tajwidnya. Sebab kalau tak capai lah maksud sambut Quran tu, kita pergi tu kita nak dengar Quran. So itulah istimewanya, signifikannya Ramadan dengan Quran. Jadi kalau kita berRamadan tanpa ada Quran sama sekali, tak dengar, tak baca, tak renung, tak fikir langsung tentang Quran, seolah-olah kita masuk Ramadan, kita miss the point. Kita tak dapat objektif paling besar bulan Ramadan tu.